Untuk perbezaan kekuatan enjin dan saiz untuk Proton X70 MC3 version terbaru ni berbanding Honda CR-V. Sebab segmen yang sama, SUV segmen C, itu yang kita akan bincangkan dalam video kali ni. Proton X70 MC3 version terbaru ni datang dengan kekuatan enjin 1.5 turbo, 181 PS dan 290 Nm of torque. Berbanding version lama, yang version baru ni lebih power engine dia. Version lama 3 silinder, version baru 4 silinder. Engine lebih smooth. Dan Honda CR-V pula ada dua pilihan enjin, 2.0 liter eHEV dan juga 1.5 turbo. Okey, so kita nak comparekan dengan yang 1.5 turbo lah. Yang 2.0 liter eHEV ni dah macam lain segmen. Untuk enjin 1.5 turbo untuk Honda CR-V, kekuatannya ialah 1.5 turbo, 193 PS dan 243 Nm of torque. So berbanding enjin Proton X70, dari segi kuasa memang Honda CR-V lebih tinggi lah. Okay, 193 PS berbanding X70 181 sahaja. Tapi dari segi torque, Proton X70 lebih tinggi banyak berbanding Honda CR-V. Proton X70 290 Nm of torque, Honda CR-V 243 Nm of torque sahaja. So kalau kita nak compare, lebih kurang sama power lah kedua-duanya. Ada lebih, ada kurang dia. Dari segi tahap pecutan ataupun pick up dia, lebih kurang lingkungan yang sama, lingkungan 10 saat daripada kelajuan 0 hingga 100 km/h, lebih kurang sama sebab kekuatan enjin hampir sama untuk kedua-duanya, Proton X70 dan Honda CR-V. Dari segi saiz dan berat bodi, untuk Proton X70 dari segi panjang dan lebar lebih kecil sedikit berbanding Honda CR-V. Dari segi ketinggian, Proton X70 lebih tinggi sedikit berbanding Honda CR-V. Overall kita boleh lihat kat sini, Honda CR-V saiznya, wheelbase dan lain-lain berat pun lebih sedikit berbanding Proton X70. Proton X70 cuma menang pada lebih sikit pada ketinggian, itu sahaja. Masih lingkungan saiz yang sama, cuma ada beza sedikit sahaja. Tetapi dari segi harga, perbezaan harga kita boleh lihat sangat ketara perbezaannya tu. Harga Honda CR-V lebih tinggi, lingkungan 70 ke 80 ribu ringgit berbanding Proton X70. Okay, ini kita compare yang version 1.5 turbo. Kalau enjin 2.0 liter eHEV yang CR-V, lingkungan 200 lebih harga dia. So sebab tu kita comparekan dengan enjin yang 1.5 turbo yang sama sahaja. Proton X70 adalah produk keluaran Malaysia, keluaran tempatan, cukai import tak perlu bayar, sebabkan itu harga dia sangat mampu milik. Pun begitu, kedua-dua kereta ni, X70, Honda CR-V, merupakan kereta yang sangat baik untuk anda milikinya. Setiap kereta ada lebih ada kurangnya tersendiri. Pilihan di tangan anda. Bagi anda yang berminat untuk memiliki Proton X70 version MC3 yang terbaru ni, kita buka package mampu milik untuk anda. Package kereta Proton mampu milik, itu yang kita nak tawarkan kepada anda untuk bulan ni. Apa yang best dia? Booking fee tak perlu bayar, percuma. Submit loan, urusan processing loan tak perlu bayar apa-apa, percuma. Down payment ataupun bayaran muka sama, percuma, tak perlu bayar. Road tax dan juga insurans kereta pun sama, percuma. Kita support anda. Itulah yang best dia untuk package kereta Proton mampu milik ini. Untuk proceed apply package ni, anda wajib memiliki IC dan lesen kereta, mempunyai slip gaji, dan gaji mestilah masuk ke bank. Okay, gaji cash tak boleh. So anda perlu ada bank statement. Bermaksud kat sini package kereta Proton mampu milik ni, anda ambil kereta hari ni tak perlu bayar apa-apa 1 sen pun. Bayaran bulanan, bulan-bulan berikutnya baru start bayar. Kita nak bantu permudahkan urusan customer. Boleh, ini business card saya, boleh screenshot dan hubungi saya segera. Assalamualaikum.